Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak buat voice over untuk video mami saya. Ini yang pertama. Apa mami saya begini? Oh, mami saya beli pasu. Cantiknya. Mami nak buat apa dengan pasu ni? Mami nak hias stage nanti untuk hiasan raya. Oh, cantiknya. Ini daun bulu-bulu. Saya pun tak tahu ini mami saya buat apa ya. Ini barang nombor 2. Lajunya video mami. Saya rasa itu. Wah, itu apa? Macam benda untuk kipas je. Ya, kipas, daun kipas untuk hiasan. Oh, cantiknya. Okey, ini nombor 3 pula. Cuba korang teka, ini apa? Ini adalah batang. Besi. Besi. Besi penyangkut baju. Wah, cantiknya. Ini keempat. Mami saya gunting apa tu? Macam untuk pokok je kan mami kan? Ini untuk atap. Ini kelima. Cantiknya pasu tu. Bukan pasu tu. Cuba teka. Basket. Bukan. 3 mengkuang. Cantiknya. Okay, so ini nombor 6. Ini macam batang je. Pagar. Pagar. Ada banyak lagi. Mami nak buat apa dengan barang itu? Nak buat hiasan stage. Ini ke-6. Apa tu? Nampak macam lampu je. Cantiknya. Ini ke-7. Macam buat dengan batang je kan mami kan? Batang kayu. Kayu. Ingat ke batang? Dah patah. Mami buat. Kenapa mami buat dia patah? Bukan, dia datang dah patah. Yang kali elok-elok lah. Ini nombor 8. Macam blok je kan mami kan? Kan. Itu lipstick. Kan. Umi nak pakai. Ini nombor 9. Ini dulang. Macam pinggan je. Kita dah nak nombor 10. Cantiknya. Ini nombor 10. Besarnya nombor 10 punya. Bola ke? Macam basket je. Tapi kenapa dia punya pegang kat bawah? Nanti susah nak pegang kan mami kan? Kita tak terbalikkan lagi.
Okay, bye-bye.